Selamat pagi guys, seperti biasa di tahun 2026 kita bersiar kembali. Seperti biasa beli udang dulu. Lokasi yang sama dengan player kita ada di sana. Jadi kita beli udang dulu baru gerak ke tempat pemancingan. Ya bos, kita sudah sampai bos-bos sekalian. Oh, ada orang. Oke. Wih, ramai. Cuma kita mau turun nih. Oke. Air sedang ya, sekarang kami sedang angkat bot alih-alih Bena Badan Sabah dari Malaka, dari Kedah. Ya, dengan kelulusan diploma pertagapan. Tidak kan? Jadi kita sambung dulu. Tarik nafas dulu. Oke, kita tunggu sebentar lah, ada iklan. Oke, kita sambung angkat. Jom. 1, 2, 3. Terus. Reverse turun nggak? Mana? Nih. Oke. Wih, berat. Dah. Sabar. Itu Garmin punya, angkat dulu. Oke. Jadi kami loading barang dulu geng. Penata. Oke, bye. Ya guys, kita sudah siap loading barang. Sekarang pasang engine, sambung minyak. Kita pergi spot yang pertama. Harap ada manis-manis. Oke guys, kita pergi spot yang seterusnya. Tadi strike ikan gelama saja tidak rakam. Jadi kita pergi spot yang seterusnya. Harap adalah strike kawan saya. Tuh dia yang lama. Gelama. Dia ada. Dia ada. Ye, strike apa nih? Buntal nih. Dia lama guys. Dia nih. Boleh lah, daripada tiada kan. Air tidak cantik juga. Hai. Tekan kuat. Tidak. Gelama besar. Wih, ikan lain nih. Wih, gelama besar. Gelama babun. Woi. Apa benda nih? Tekan kuat. Tidak sudah. Hah? Gelama babun. Wow, sudah strike. Wah. Relax Azim. Strike lagi bosku. Ikan apa? Ikan. Gelama lagi, size mega. Apa pasal tak rakam gue? You sengaja. Oke. Gelama guys. Bolehlah untuk masak sup. Steam kah, gelama steam. Oke guys. Kuatlah strike. Gelama saja. Janji ada rezeki. Strike lagi. Oke. Tidaklah besar tapi bolehlah. Gelama, bukan jenah kah? Gelama. Lagi bosku.
Kutip sajalah, janjikan. Jangan saja dinoso. Ya, syukurlah pada rezeki. Kiri kanan strike bosku. Gelama saja. Janji ada rezeki. Daripada balik kumpau, kan? Kan ngobrol, kan? 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 Baik lagi. Tatoy. Oi, apa ni? Allah, terlepas. Ike bulan pun makan umpan mati bosku. Baling ah. Baling depan ni ah. Dekat daun tu. Oi, apa ni? Wih, ikan bulan. Wah. Bapak terkejut saya. Hah? Strike kawan saya. Ini pun ada. Wah, cek dulu ah. Oh, tidak. Toh? Woi, kita punya tekong strike oh. Gak lama oh. Zim, come on. On the way. Okay. Semangat. Strike. Kita punya Gelama. Jadilah geng. oh. Kena ujung-ujung. Lama oh. Dia nak tahu mana. Wih, Hero Tamil strike. Wih, besar nih. Wih. Gelama kena di badan. Buta nih gelama nih. Bermakna dia banyak di bawah nih. Come on Nazim. Bukan gelama. Hero Tamil strike. Besar nih. Gelama, geru-geru. Kena di badan. Gelama kena di badan. Kena di badan ke bro? Tahan nih gelama nih. Kena di badan bos. Bermakna dia banyak di bawah nih. Wah, ini diam-diam strike ah. Ya. Dia main-main dengan pancing kecil ni. Ada kah? Kawan saya strike. Sangkut kah? Kasih ketat. Dia dah masuk dalam ni. Kasih ketat Drake. Kasih ketat. Dah nak masuk tengah hari dah geng. Tapi apa pun tak ada lagi. Jadi macam mana? Tadi saya rasa kita bertiga. Kita 3 orang tadi. Jadi Mana 1 orang? tak tahu. Pergi mana dia ni? Terjun cara sana. Ada kat sini. Lah. Oi, kuning sudah muka. Dia betul bro. Pucat tu. Montar dia lah. Hantar pergi mana? Hospital. Ha. Call ambulans lah, datang ambil. Sesi pertama telah tamat. Jadi kita menjamu selera di tengah payah bakau bersama player-player kita ni. Semua sudah kebulur tanpa strike yang padu. Jadi si orang makan dulu. Strike padu dilepaskan sebab apa?
Itu Angka cakap tiada tulis nama kau mah. Tiada tulis nama memang tiada dapat lah. Aduh. Takkan buntal bulan. Ju. No. Wah baru cakap dia tadi sudah ada dia. Wah tara tipunya. Wah ada jenahas. Dia ada. Tapi tidak kuat. Takkan buntal bulan. Jenah. No. Wah baru cakap dia tadi sudah ada. Lagi. Ada ketam kamyong si kawan. Jangan ada suara kepik tangan. Oi, ngah. Aduh, padunya. Tah, So. Bro, kamu bro. terlepas ke bro. Astaghfirullahalazim. Aduh. Bosonnya. Strike kawan saya. Strike padu. Jenhak bro. Jenhak. Woi, kerapu minyak Pandai dia mancing Biasa saja. Guna campin. Mana mau cari keyakinan macam tu? Ada jual Shopee kah? Biasa belian. Itu. Maka berakhirlah sudah pemancingan. Satu kita punya player sudah kocundang. Tinggallah kami berdua. Panas, angkat barang banyak. Penat. Hasil pun tidak seberapa. Penak boh.